Maxis dan Astro meraihkan lebih 200 masyarakat Shetty di Melaka dengan pelbagai aktiviti kesenian dan kebudayaan bagi memeriahkan sambutan Deepavali. Ketua Wilayah Selatan Maxis Broadband Senan Berhad, Mazlan Muhtar berkata, CSR itu merupakan salah satu program tahunan syarikat bagi meraihkan kemeriahan sambutan Pesta Cahaya dengan masyarakat India. Yang istimewa dengan Kampung Shetty ini, mereka boleh kata salah satu warisan negara yang mana penduduk di sini ada berbilang kaum dan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa Malaysia. Jadi kita pun berbesar hati untuk meraihkan bersama-sama dengan kalangan penduduk di Kampung Shetty ini. Beliau berkata demikian selepas program Deepavali Festive Charity Together for a Better Tomorrow anjuran Maxis dan Astro pada Ahad yang disempurnakan Ahli Parlimen Kota Melaka, Khoo Pui Tiong. Menerusi program itu, Mazlan berkata Maxis bekerjasama dengan Astro bagi merangka pelbagai aktiviti untuk merapatkan hubungan dengan masyarakat Shetty. Maxis dan Astro turut menyumbang 100 beg makanan berisi barangan keperluan asas untuk golongan B40 masyarakat Shetty, termasuk 3 komputer riba untuk bilik bacaan dan sebuah meja pingpong. Sementara itu, Khoo berkata program CSR Maxis dan Astro sempena Deepavali merupakan inisiatif yang perlu dicontohi lebih banyak syarikat korporat lain. Jadi ini adalah merupakan satu contoh yang baik di mana syarikat korporat mereka juga menjumbang balik kepada masyarakat. Dan kita semua tahu Deepavali itu ialah satu pesta cahaya. Pesta cahaya artinya unsur kejayaan di mana kebaikan mengatasi kejahatan. Setiausaha Kuil dan Kaum Shetty Melaka, T. Sitambaran Pili pula berkata, sumbangan beg makanan untuk masyarakat kaum itu amat bermakna, khususnya buat golongan kurang berkemampuan. Sumbangan tersebut merupakan satu penghargaan buat masyarakat tersebut sekaligus meringankan beban mereka.